Ya, gajah lah. Dengan anak dia tu. Buat mana tu? Oh, benar lah. Tubuh dia. Gatal kan? Gatal lagi tu. Duk jaga ada orang pengawal belakang tu. Takut ganggu lalu lintas lah. Anak dia duk borong perut ibu dia tu. Tak. Dia lindungi anak dia. Ya, gajah lah. Tengok. Udah gerak gajah ni. Apa lah gajah ni suka main atas jalan raya ni. Somel anak dia tu. Tengok. Somel jadi seselu ni. Ya, gajah lah. Buat gapo ni? Malam-malam ni gajah ni. Jalan seekor dia ni. Nak pergi mana ni? Ya tak cara mana ni mesin ni. Ya, gajah lah. Mana tu? Tengah jalan raya tu. Seselu ni. Gajah ni, ia banyak dengan kata saya gajah ni ayatnya. Itu kalau dia ada hubungan antara manusia dan gajah, ia ada perasaan. Tu kata saya gajah. Ya, gajah lah. Mana tu? Main di atas jalan tu. Kawasan tu kau ni. Memangnya sesak gajah ni. Lagi mana tu? Nak pergi dari hutan tu. Ya, gajah lah. Sudah. Habis kereta kali ni. Yang paling apa tu? Muncul lah. Minta lah lepas. Jangan ganggu lah. Muncul lepas. Memang. Ya, gajah lah. Buat apa tu tepi jalan tu? Mana akak kaki? Pelik gajah ni. Mana tu? Mana tu? Nak pijak ke apa tu? Pelik ni. Ya, gajah lah. Mana tu? Duk joget gitu. Suka hati lah hari ni dia ni. Mana kena hari gini ni duk joget. Ya ayam belala dia. Bila jalan ni. Ekor. Ya, gajah lah. Kenapa tu? Gajah ni nak kait buahnya, buah kelapa ni. Siapa lah tu dengan belala dia tu. Kau nak buka pokoknya ni. Tak jatuh pun. Baik nak ambil tu.